Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back. Guys, hari ini kita akan menyambung lagi perjalanan game horror kita dengan game yang bertajuk Vacation Home. So, game ni berdasarkan description yang saya baca adalah kita sedang bercuti. Of course, tajuk dia vacation. Dan ketika kita singgah dekat kita punya Airbnb, rupa-rupanya kita tak bersendirian dekat rumah tu. So nak tahu apa, so jom kita main lah kan. Kita kat main menu tak ada play, cuma ada play, ada credit, quit, tak ada apa selain daripada tu. Dan main menu pun kita tengah bawa kereta, so kita terus play. Oi mak kau. Wow. Ha? Oh okay. So kita kena bawa pandu kereta ni sendiri. Kita tak boleh kiri, tak boleh kanan, tak boleh tengok mana-mana. So kita straight je jalan. Sekarang kita dekat tengah hutan, kiri kanan hutan, tak ada apa-apa, tak ada cahaya, tak ada rumah, tak ada apa. Dan saya sendiri rasa kalau saya perlu pergi bercuti sendiri lalu dekat hutan macam ni, saya akan patah balik, saya cancel je Airbnb tu. Tak apalah, tak payah bercuti pun tak apalah, kita pergi duduk je lah dekat mana-mana. Kalau dekat Malaysia, tempat-tempat yang ramai orang sikit, kita pergi Penang. Oh ni, so kita kena belok ke kanan. Park the car in the garage. Okay. Okay, minta maaf guys. Apa sah? Sampai tak nampak apa. Okay, dah sampai. Put the keys on the table. Kenapa kena letak dekat table? Okay. So, go to bed and sleep. Oh, wow. Oh. Auto tutup. Oi, mak kau. Kejut aku. Wow. Airbnb sebesar ni. Kau biar betul. Kalau macam ni, happy weh. Tak payah tutup lagi. Sabar jap. Dia automatic lah guys. Tengok tu. Dia tak petik apa pun tadi. Apa ni? Ada kunci. Okay, so ingat ada kunci kat sini guys. So mesti ada sebab kenapa ada kunci. Ni boleh buka? Tak boleh. Ni? Oh, ni tandas. Okay. Tak payah tengok ni. Okay. So cuma ada 2 pintu sahaja yang kita boleh ni. So go to bed and sleep. Bed kita kat bawah ke? Yang ni bed juga. Oh, situ tak ada tilam. Kita cuba naik atas. Okay. Ni bilik apa ni? Okay. So tandas. Weh, kau tengok tu. Bapa. Kalau aku memang tak lah. Mungkin kalau bersepuluh pun boleh tentu aku nak. Kenapa yang auto dekat ruang tamu je? Kenapa dekat bilik tak auto juga? Okay, so kita press E to sleep. Tak silap saya, game ni just a short game guys. So tak tahulah dia short mana. So kita cuba main sajalah. Okay. Kata tidur. What was that sound? Ada sound, ada bunyi. Dah aku tak dengar. Investigate the sound. Mana pintu? Ni lagi pintu. Tak ada kan? Huh? That isn't my car. Mana? Oh. Press E. Ada unknown number. Hello? Hey. Adakah awak di dalam rumah? Siapa ni? I am the guy who rented you this. Dia adalah orang yang sewakan kita rumah ni. Are you in or not? Awak kat dalam ke? Tak, I am, but someone's car in front of the house. Saya ada, cuma ada orang dekat luar. I need to get out of this. Wait. Aku rasa kita jadi mangsa penipuan lah. Mungkin dia nak colek kita. Pintu ni, mana buka
Kita tak tutup tadi. Terkejut aku. Kunci. Ni. Kereta. Ada kunci. Kunci tak ada. Itulah lain kali kau kena bawa masuk kunci yang kau tinggal dekat meja tu. Kenapa? I forgot to lock the garage door. Someone is in the house. Yeah, of course. Semestinya. Lepas tu? Oh no. Lampu menyala. Maksudnya ada orang. So. Okay. So kita kena pergi mana ni? I can hear him upstairs. Okay. What should I do? Get the backup key, stay downstairs, investigate the sound, go upstairs. Kita get the backup key je lah kan? Kita belah je lah. Okay. Oh my god. Aku tampuk korang Itu kereta tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pala otak dia. Apa tak kena apa-apa? Wait. Lah? Okay, kita cuba lagi sekali Kita cuba main dulu. Oh, kita cuba main pada awal. So game ni singkat je. So kita tengok lagi satu dapat ending yang lain ataupun sama je kisah hidup kita ni. So kita jalan biasa, bawa kereta, sengit-bengit dah apa ni, dah macam orang tak betul. Tapi berani lah. Oh my god. Kau bercuti, tak ada tempat lain yang kau nak bercuti ke? Kenapa kau nak kat tengah hutan? Kenapa tak ada pilihan lain? Orang selalu pergi bercuti tidur kat hotel. Kau pergi tidur kat tengah-tengah Airbnb tak apa-apa ni. Sampai. Okay. Kita punya mouse tak masuk. Dia tak berjalan pula tu. Kalau tak angkat, tak pegang. Okay. Okay. Oh wow. Kayaknya dia akan tolong betul kan? Okay, kita letak kunci. Sekejap Okay, kita terus go to bed and sleep je. So kita dah tahu apa jadi kan? So kita terus pergi bed. Yang ni yang ni. Okay. Kita press E to sleep. Oh lah ada bunyi. Tapi bukanlah bunyi kereta sebenarnya. Dengar macam orang tutup pintu lah. Macam tutup bonnet. Okay, so kita kena investigate. That is my car. Okay, hello. Oi, kau buat apa? Are you inside of the house? Okay, so basically sebenarnya mungkin orang yang dalam kereta ni adalah orang yang menyewakan kita rumah ni. So dia sengaja sewakan rumah ni untuk merangkap kita. So kita dah masuk perangkap dia. Okay, kita akan turun pergi ambil keys. Okay. Kita kejut aku. Lampu boleh tak jangan automatik? Tak payah automatik. Okay, kunci tak ada. Okay. Aku tak boleh buka pintu lagi. Dia tak boleh cepat. Dia kena ikut the flow. I forgot to lock the garage door. Someone is in the house. So, sekejap lagi kita akan bagi pilihan. Okay, kita ada 2 pilihan. So, tadi kita dah pilih ni. So, kita akan investigate the sound. So, kita akan naik atas. Tak boleh tipu lah kita investigate the sound. Mak kau. Aku tampuk kang lah. So, ending dia sama je.
Okay guys, so kita cuma ada 2 ending. Sebenarnya tak ada ending pun, dua-dua sama. So kita cuma ada 2 pilihan, dan kedua-dua pilihannya akan membuatkan kita mampus. So kita dah tak ada pilihan lain. Dan game ni dah habis macam tu je. Okay, so okay lah, so game ni I'm so sorry but I will give it a 2/5. Sebab dia macam tak ada jalan cerita lah. Tak tahu lah, mungkin saya sendiri yang tak dapat jalan cerita. Mungkin saya sendiri yang tak ada ending, ataupun memang dia macam ni. Tapi macam lah gitu. Macam apa jadi ni gitu. So that's it guys. I think itu je kot. Kita cari game lain lah kot. Okay guys, so kisah ni pendek je. Kita pergi bercuti, kita singgah dekat rumah Airbnb. Lepas tu tiba-tiba sebenarnya orang tu jahat. Lepas tu dia nak kat kita. Lepas tu kita mampus. Okay. Never mind. Okay guys, so, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. And see you in the next video. Bye bye.